Hi guys, welcome back to my channel. Hari ni saya nak review app Novella yang baru guys. Kita masuk dalam apps ni. Hari ni 3 hari bulan 6 2022 guys. Okay, dah masuk dalam apps ni. Apps ni kita boleh baca novel, kita kumpul point. Apabila point tu dah cukup, kita boleh keluarkan duit dalam akaun PayPal guys. Okay, sekarang saya ada 1.1 juta lebih point. Okay, bersamaan dengan RM6.28 guys. Dia apabila cukup minimal RM30, kita boleh keluarkan ke dalam akaun kita guys. Bukan PayPal, silap. Okay, terus akaun bank. Okay, maksimum kita boleh kumpul sampai RM2,000 bersamaan dengan 360 juta point. Okay, kalau RM30 kita kena kumpul 5.4 juta point guys. Okay, kat sini kita boleh invite kawan kita untuk berminat app ni guys. Setiap kawan yang berjaya kita invite, kita akan dapatkan 180,000 point. Okay, kita juga boleh check in setiap hari untuk dapatkan point lagi guys. Okay, tengok iklan sekejap. Okay, untuk hari pertama check in, kita akan dapatkan 250 point. Hari kedua 500 point, hari ketiga 500 point, hari keempat 800 point, hari kelima 800 point, hari keenam 1200 point, hari ketujuh 1200 point guys. Okay, saya akan tunjukkan contoh kita baca novel dan kita dapatkan point guys. Okay, dah masuk. Kita scroll je guys. Apabila bulatan tu penuh, kita akan dapatkan point guys. Maksimum kita boleh dapatkan point 15,000 point dalam masa satu hari guys. Okay, sekarang saya akan tunjukkan contoh sampai 1000 point je guys. Kalau saya tunjuk sampai 15,000 point, dia makan masa panjang guys, lebih kurang 80 minit. Okay, untuk postingan pertama saya dapatkan 117 point. Okay, kita scroll je guys. Okay, postingan kedua dapat 208 point. Okay, postingan ketiga dapatkan 303 point guys.
Okey, pusingan ke seterusnya saya dapatkan 389 poin. Okey, 483 poin. Okey, 595 poin. Okey, 711 poin. Okey, 809 poin. Okey, 887 poin. Saya akan buat sampai 1000 poin je guys. Okey. Okey, 988 poin. Okey, 1092 poin guys. Kita juga boleh continue untuk sambung novel lain guys. Kita tekan je. Okey. Dia sambung je guys. Okey, saya tak akan tunjukkan. Dia maksimum kita akan dapatkan 15,000 poin dalam satu hari guys. Okey. Saya dah kumpul 2592 poin guys. Okey. Okey, sekarang saya ada RM6.29 guys. Okey. Saya dah main apps ni dalam 5 minit guys. Okey. Okey guys, itu saja untuk konten kali ni. You guys boleh cuba main dalam apps ni untuk dapatkan duit cash guys.
Jangan lupa like dan subscribe. Tunggu untuk next content guys. Okay, bye.